Tapi adakah ni boleh jadi satu agenda untuk larikan orang punya minat? Supaya fokus, kesian kat Israel pula. Alihkan orang punya Alihkan perhatian orang supaya daripada Israel babi, Israel kesian sial. Macam tu. Kalau kata loan kan, bukan pergi haji tak boleh berhutang. Dan podcast ini ditajakan khas oleh Dimar Hain Shop. Madu asli terlalu mahal di pasaran? Dirmahan Shop, murah baik. Kini sehat bukan lagi mahal. Pastikan madu asli, Bukan madu bini. Anda sedang mendengar Perancang Podcast on Spotify host number 1 Aiman Milo. Aku Pepe. Halo Moja. Ada modal Kasih cai. Ada modal kasih cai. You are listening to Perancang Podcast on Spotify. Don't forget to like, subscribe and share. Kasih cai. Let's go. Let's go. Selamat datang, welcome back to Perancang Podcast. Firstly, saya nak ucapkan terima kasih kepada Dimar Hain Shop lah. Dirmahan Shop, murah baik. Sebab Nama bodoh. kau Murah penat, Tagline penat bodoh. tau nak fikir tagline tu. Terima kasih lah tak Dimar Hain Shop sebab sanggup sponsor kita orang. Untuk Betul. episod akan mendatang ni lah kan. Betul. Kalau kau nak cari madu, kau boleh bagi ke link di bawah Betul. untuk dapatkan madu asli daripada Dimar Hand Shop. Ya. Tapi harga dia murah dong. Betul murah. Murah baik. Tapi aku pelik macam mana madu ori boleh jual murah tapi sebenarnya. Kau rasa macam mana? Sebab apa Dia penghilang lah boleh mungkin kata. dia dapat, dia ambil secara pukal banyak man. Oh. Margin dia besar man. Sebab kalau kita ambil sikit-sikit mungkin jadi mahal lah. Okey, kita bincang sikit pasal madu lah kan. Ni kita murah pasal madu. Pasal madu sikit lah kan. Macam mana cara nak check madu tu yang original sebenarnya? Biasa orang tak lab man. Itu zaman sekarang. Dulu banyak kepercayaan pelik-pelik, betul tak? Pakai lidah bawah man. Lidah Rasa bawah. letak bawah. Waktu dia rasa Itu macam mana? fire tu. Tengok barang kena tak kena. Bukan macam itu. Pipi nampak macam kena. Itu fire tu. Yang boleh. So dulu aku dengar minta-minta ada kata letak dah air sabun goncang-goncang. Air sabun tak, air biasa pun boleh man. Ya, air sabun lah. Air biasa lah. Jangan air sabun. Tak, ada lagi satu cara dia. Mungkin kau boleh tunjuk kat bini kau. Kalau dia marah, madu betul. Itu madu lain tu. Murah baik. So cara dia kena hantar lab test lah. Sebenarnya cara yang lain-lain tu semua letak air goncang-goncang keluar bentuk semua tu Tak, bukan. sebab aku pernah try lah. Kan dia kata letak dalam piring, lepas tu letak air, nanti dia ada jadi bentuk macam apa? Segan lah, bentuk macam madu lah. Ni sarang honeycomb lebah, kan, sarang lebah. Ya, honeycomb. Tapi aku dah try dekat apa tu nama dia? Jadi sarang semut. Sabun, Bukan sabun. Sabun pun ya juga. Lepas tu lagi satu tu apa? Jagung apa? jagung kondom. Kodok. Dia tanya. Bukan bodoh. Aku tak terbayang benda pun. Tak, yang Tepung apa ni? jagung, tepung Bukan jagung. jagung punya yang macam pekat macam gula. Oh, Emalco. Lebih kurang lah. Apa okay. nama lupa. Tapi sama dia still jadi bentuk honeycomb. Corn syrup. Corn syrup betul. Corn syrup. Betul betul. Oh, betul. dia jadi Syrup. bentuk tu kan. Jadi bentuk tu juga. Sebab apa jadi bentuk tu lah sebenarnya? Orang dulu kreatif je. Dia letak macam nampak Kan? power tu benda tu. Sebab dia ada Mungkin dia DNA. try tu rasa. Kat situ ada DNA lebah. Tapi dekat corn syrup pun jadi dong. Dekat sabun pun jadi. Takkan sabun tu ada DNA ke? Semuanya dengan izin Allah lah. Betul ni Allah lah. Itu tak boleh bertikai. Kan macam mana boleh jadi tu. Bukan kuasa kita lah. Lagi satu dulu kata kalau letak atas rantai tak bersemut tu original. Kata. Tapi tak. Sebab aku tak betul tak. itu tak, sebab aku ada pengalaman sendiri. Dulu Jamel dia ada bela kelulut. Oh. So aku sendiri pergi ambil Madu madu tu. tu. Sebab dulu ada kawan-kawan yang sakit tekal, aku tolong ambil kan. Aku ambil madu tu. Madu tu bersemut tak? Yelah sebab lagi pun sarang kelulut pun kau ada letak air supaya semut tak naik. Betul tak? Jadi memang madu dalam dia pun mengandungi gula. Betul. Kau pergi ambil madu sendiri lah. Kelulut bukan kat atas ke? Kelulut ni yang ternak dalam dalam kotak. kayu. Oh. Sebab ada aku tengok yang tak ada lah. Itu madu lain lah. Lepas tu ada cara lagi. Ada mitos lagi kata tak ada letak ais tak beku. Tak ada lah. Jadi gel-gel kan. jadi Aku try gel. masuk. Sama je. Tapi kalau tak silap aku, madu dia tetap akan ada setengah madu yang ada crystallization. Yang jadi What macam the ada gula kan. Oh, okay faham. Walaupun asli pun dia tetap ada juga certain madu yang jadi macam tu. Kau kena letak agar-agar tu. Agak bacung agak-agak. Dia akan jadi kuih lah. Okay. So Betul. cara nak check yang sebenar-benarnya hantar lab test lah. Betul. So madu ni pun tengok ada lab test dia. Ada, betul ada. lah. Tapi kenapa setiap kali orang jual madu, aku tengok live lah orang jual madu, banyak orang pertikaikan ori tak ori.
Sebab takut tertipu long. Sebab pada aku industri madu ni sebenarnya adalah satu industri scam yang besar juga sebenarnya. Oh betul Sebab banyak orang menipu. Ada tak dokumentari pasal penipuan tu? Kau nak kita buat? Maksudnya aku nak tengok macam mana diorang buat madu. Nak tengok macam mana diorang buat madu tiruan, faham tak? Aku tak nak tengok lagi. Sebab kalau ikutkan sekarang pun dia punya kan yang petak-petak yang ternak punya kan. Sarang tu pun orang buat sendiri sekarang. Faham, pakai beeswax je. Tapi still ori betul madu dia. Aku lagi satu madu kau tak setahu aku lah. Kalau ikut asal lebah ni dia ambil madu lah daripada tumbuh-tumbuhan, daripada pokok-pokok, pokok. Tapi sekarang ada certain tempat yang ternak lebah, dia bagi lebah tu air gula. Oh. So macam dia bancuh air gula, dia letak situ, nanti lebah tu ambil air gula tu transfer. Tapi still jadi madu kan. Keluar daripada buntut dia kan. Tapi bukan daripada nektar semula jadi. Oh faham. Dia daripada air gula. Jadi itu mungkin madu yang tak sihat. Yang tu lah madu yang tiruan maksudnya. Yang tiruan lah. Ui penat juga aku nak buat tu. Buat apa? Nak buat madu tiruan macam tu. Maksudnya bagi madu lebah makan gula. Dia still. Tapi itu zaman dulu lah. Sekarang tak macam gitulah. Macam mana orang buat tiruannya? Kau tekan lama-lama, kau copy. Paste. Oh okay. Control P lah. Dia ada juga yang gunakan gula merah. Dia masak gula merah sampai dia likat. Lepas tu bila dia gula merah ni, bila dia manis. Benda manis bila kita peram, dia akan berlaku fermentation. Dan sedikit sebanyak, bau dan rasa dia hampir-hampir kepada madu asli. Hampir madu asli. Ada juga orang jual macam tu. So kalau kau nak madu yang betul-betul asli, murah. Kau boleh jumpa. Boleh cari tekan link kat bawah. Di Marhead. Murah baik. Jap. Jangan layan podcast 3 Orang Budak Gemuk tu. Ini baju baru berancai merch. Ni design depan, kain kualiti baik punya. Kau tengok kualiti kain dia. Ini pula design belakang dia. Gambar beruang. Korang boleh pernah tempah sekarang dekat link bawah tu. Dah, kau sambung tengok podcast 3 Budak Gemuk tu. So sekarang tengah viral lah dong. Viral apa lagi? Apa ni? Israel terbakar dong. Alhamdulillah. Betul tak benda tu rasa? Betul ke atau ura-ura je? Betul ke media punya mainan kau tu kan? Kalau media macam mana gempak sangat tu. Yelah, sebab macam kes Hollywood tu, itu pun banyak AI. Banyak AI. Yang Hollywood tu nampak sangat tu. Je lah. Itu orang tua je tu. Memang betul-betul terbakar. Badan muka dia. Kau ada baca pasal berita ni terbakar? Ada juga terbaca. Punca dia semua tahu? Tak tahu. Tak tahu Kau siapa punca dia? Budak main mecun. Aku dengar. Aduh terkejut. Budak main mecun pun tuan. Kau macam ngejut kau. Sana ada raya. Tengah raya Yahudi. Tak, aku dengar cerita dia mula daripada dulu lah. Dulu Dulu masa diorang dah jajah Palestin ni, Palestine. diorang cabut semua pokok-pokok yang ada tau. Oh, pokok ya, zaitun, pokok apa-apa yang orang Palestin tanam ni dia cabut, dia ganti dengan pokok pine. Pokok Yahudi. Pokok Yahudi kan. Pokok pine, pokok Yahudi aku tak tahu. Bukan pokok pine lah man. Pokok pine aku tengok pokok tinggi-tinggi. Pan pokok. Pine. Oh yang pokok dia Strawberry. tanam ni. Pokok yang Yahudi boleh menyorok. Aku tak tahu lah tapi Betul lah. betul. Aku tak ingat lah bila kiamat ke macam mana. Ada satu pokok yang akan sembunyi. yang sorok dia kan. Tapi aku baca pokok pine lah. Aku tak tahu pokok tu. Tak kisahlah, yang penting pokok tu baruah lah. So dia dah tanam banyak gila pokok pine. Dia siap buat macam kutipan derma. Siapa bayar dia tanam sebatang. Yang banyak pokok pine. So pokok tu dah besar-besar sangat. So pokok sebenarnya tak sesuai dengan cuaca sana. Ya, panas kan, dia cepat kering. Dia cepat kering. So terbakar menebak-nebak. Itulah aku baca punca dia. Rasain tu. Tapi sebenarnya pokok bangka ada Allah punya kuasa lah. Allah. Dah Allah hantar sikit je untuk meranapkan apa yang ada. Padan ke kau. Israel Dia sampai minta tolong ni. Dah dia minta tolong lah. Aku tak ada Dia baca. minta tolong dekat kira macam dunia lah. Dia minta tolong kat dunia bantu padamkan api. Sebab yang kali ni aku tak nampak banyak sangat viral dia. Aku tak nampak. Tapi adakah ni boleh jadi satu agenda untuk larikan orang punya minat? Supaya fokus, kesian kat Israel pula. Alihkan orang punya Alihkan perhatian orang supaya daripada Israel babi, Israel kesian sial. Macam tu. Untuk orang yang tak ada agama je kesian dengan dia. Betul lah. Yang tak ada iman je lah yang kan. Kau kesian dulu. Check balik dulu. Bukan kesian, aku cerita borak. Zionis aku tapi bagi aku benci Israel tu lah. Tapi ada Yahudi yang baik. Betul. Faham. Maksudnya kau bukan benci. Aku benci tu Zionis tu. Aku tak tahu cakap macam mana. Aku pun tetap akan benci kalau contoh ada orang Melayu tapi dia bersifat macam tu pun aku akan benci. Oh, macam yang jenis jual-jual kat luar ke Yahudi. Itu macam sial lah. Pokemon betul. Mana sial barang mahal. Jadi betul. Kau beli apa mahal? Tak ada. Macam-macam lah sekarang kan. Helmet betul jual 10,000 kan. No komen.
Adakah dia akan terbakar juga? Tak tahu lah. Itu atas cerita lah. So kau rasa bila berlaku kebakaran ni, jap. Aku nak, kau tahu tak pasal baru ni kan nak haji. Dekat Mekah, diorang kata diorang sekarang tengah check siapa yang tak pakai visa, apa nama dia? Visa haji siapa tak pakai visa haji kena tak boleh masuk. Sekarang diorang perketatkan dapat pagar. Pasal diorang kata benda ni satu agenda kata. Agenda tak nak Imam Mahdi kena bai'ah. Cakap apa benda sial. Diorang kata takkan Imam Mahdi tak ada visa haji. Mesti ada punya. Kau dah baca benda? Tak ada baca? Tak, dia macam ni je Man. Macam mana kau persulitkan. Allah dah cakap benda tu jadi, dia akan terjadi. Betul. Masalah ada orang netizen macam komen pelik-pelik. Netizen semua nak jadi konspirasi. Kita berada di fasa di mana Oh, di mana yes. kita Banyak. berada di akhir zaman. Nampak Yang sedap. mana fitnah fitnah tu tengah berluasa. Kadang-kadang benda tak ada tapi orang kita suka ada-ada kan. Aku kadang diorang ni tak boleh fikir kan. Itulah. Dia benda kata ya macam aku gelak-gelak bodoh. Tu sebeliak tau. Itu barang lain itu tu. Kita terus habis. Benda yang tak ada dia ada-ada kan. Kadang Betul lah. lepas tu yang jadi lagi tak cantik bila contohlah kau buat create satu story yang macam macam contoh cerita tadi kan. Lepas tu orang kita betul lah ni share semua kan. Rasa orang boleh percaya babi buta boleh percaya benda macam ni. Normal lah Man. Ada orang bodoh apa. Betul lah. Kau tak boleh expect semua pandai. Tak boleh nak bincang benda ni. Semua ada yang bodoh. Ada yang bodoh. Macam-macam lah kalau kau tengok yang apa. Sekarang pun gerakan Al-Mahdi pun ada yang macam Boleh. siapa yang Pakistan tu? Asgaf. Yang mengaku Imam Mahdi tu. Tak ingat. Itu cerita lama lah. Itu pun dah ada pengikut dekat Malaysia dah. Ui, dia ramai tu Man. Ramai macam tu. Kan? Macam mana dia boleh terpercaya? Nama dia pun lain Kasim. Yelah. Dia kan kata silap aku nama Imam Mahdi Sama. Muhammad bin Abdullah kan. Oh, tak tahu. Ya betul Dan sama. nama dia sama dengan nama Nabi. Ke ilmu Kasim. baru? Kasim nama dia. Ni salah buku dia baca. Salah Nama je Al-Quran. dah betul lo boleh percaya. Aku tak faham lah. Tapi kau sokong tak tindakan Saudi buat sekatan? Sebenarnya itu adalah hak. Ada pro and con dia lah. Dia sebenarnya macam ibarat kita lah. Pendatang asing kan. Kalau aku setuju tu. Yalah, bagus lah. Supaya orang yang bayar dapat nikmati. Kalau tak, orang suka-suka masuk. So dia kata Mekah sekarang tak ramai orang. Tak ada, tak ramai. Maksudnya Yalah. kurang lah padat ke Pack dulu. lah. Orang yang komplit je lah boleh masuk. Kalau tak orang yang foreigner memang datang kat situ kerja, suka-suka masuk. So lepas ni tak boleh konvoi naik motor pergi Mekah tak boleh Boleh kena ada. Mungkin boleh. Boleh buat tapi visa kau siap-siap kena lah. buat visa lah. Boleh visa haji boleh naik motor. Mungkin I don't kenderaan know tak lah. kisah lah Tak kot. tahu. Mungkin kau kena custom motor kau letak di Asia ke apa kan. Tapi bagus lah. Mungkin boleh. Tapi itu adalah orang kata tindakan negara lah. Ya, macam kita kan. Contohlah orang nak masuk tempat kita. Kita mesti dah ada complete dokumen. Betul. Jadi dia nak mengekang benda tu lah. Sebab ramai je yang pergi sana minta sedekah. Sebab sana pun diorang Yang kena jaga. meniaga scam ni. Gay ada kat Mi? Oh, tu tak tahu lah aku. Wish. Macam mana? Gay boy ada dalam Oh tu. ada. Oh. Banyak saya baca cerita. Suka budak-budak. Ni yang siapa tu yang suka Influencer cakap. cakap bahasa Melayu kan. Jidin. Apa tu macam mana? Betul lah Jidin pun dah. Zidane. Entah apa nama dia kan. Biden. Dia kan dia kena try. Aja kena terus. Ngeri sial. Kalau gua seret kepala dekat ni batu apa tu? Tapi Arab tinggi Ui tinggi Pi. Dia kalau dia Arab jangan main-main Pi. Dia punya Kita muda Allah lain. man. Memanglah. Kau ni. Memang kau dah kena cekak kau. Duduk kat batu ajar aswad tu. Biar sedut punya dosa. Tak tahu orang macam tu memang ada. Sebab mungkin dia dah duduk kat sana dia rasa macam dia boleh minta ampun bila masa. Di luar kau I don't know lah. Lagi satu mungkin benda tu jadi biasa kat diorang man. Macam kau duduk kat rumah kau dah biasa. Kau boleh buat suka hati kau. Betul. Orang dah tahu tu macam kawasan. Diorang dah tak nampak benda tu special. Dia duduk situ Dia just tu macam kita tengok masjid kita lah. Dia tak anggap benda tu macam ni kan. Faham? Boleh jadi. Macam kau kan masjid pun kau tak puasa kat situ. Maksudnya kau dah terbiasa buat benda dosa. Tak pernah dong. Aku fikir balik. Tak pernah. Tak pernah masjid. Tak puasa kat macam terus sial. Sebab masjid ada banyak makanan. Takkan dah tengah hari ada makanan dong. Oh ada man. Kan dorang bagi untuk orang sahur apa.
Ada. Oh, ada lebih lah. Ada lebih. Itu Nampak pernah buat. pengalaman Aku masing-masing tengok lah. orang lain lah. Kita ada Mak Saleh lalu kita panggil lah bagi. Padahal diorang dah beruntung lah, lahir dah dekat kat sana kat Mekah kan. Tapi dia perangai macam tu. Kau jangan expect orang Mekah semua baik man. Nabi terakhir turun kat Mekah sebab kau tahu betapa jahilnya orang situ. Oh, faham. Sebab tu dia turun di sana. Ha. Jadi jangan kau orang Arab. Tak juga. Kita bercerita pasal topik haji ni. Kau rasa tahun ni ramai tak kena scam? Scam maksudnya? Scam Scam ni package haji lah. Ada rasa. Aku rasa ada. Benda tu takkan berhenti. Sebab easy money lah. Easy money. Contoh lah kata mak kau pergi haji berapa habis? Aku tak tanya. Engkau teruk share kau nak apa? Kalau aku mesti tanya berapa modal apa ni. Aku lupa apa. Aku dah tanya aku lupa. Tapi dalam 10,000 dalam tangan lah. Lebih lah. Lebih. 20k tu. Okey contoh lah kan. Standard lah kata 15 lah kata 15. Okey aku buat lah. 10,000. Orang yang susah-susah ni macam, ini murah ni company ni. Sekali. Tapi masalah diorang ni biasanya dulunya dia trusted. Oh ya? Biasanya. Sebab tu orang boleh terkena. Dia ada Sebab waktu orang dia. tengok page dia sebelum ni dia dah bawa orang pergi umrah. Mungkin dia tu dah modus bawa. operandi dia. Dia nak bagi keyakinan kan. Betul. Bukan modus bi. Dia sebelum ni dia buat je macam biasa. Betul. Tapi kadang-kadang ada kekangan duit tu. Tiba-tiba tershot. Itu problem tu company-company macam tu. Banyak tu yang tu kena. Susah. Kita pun boleh terkena tau. Sebab kau dah ikut tabung haji lama tu. Betul. Tapi bukan ada kauta ke? Kauta. Kuota. Kauta. Kau Cina ke? Kuota? Kuota. Kauta? Kauta lah. Kota. Kauta haji. Yelah mana lah kan. Bukan ada Aku kauta tak tahu mana ke? satu yang betul. Aku tak faham. Apa tadi? Kuota. Kauta tu. Kuota tu. Dah pelik bunyi dia. Kuota tu maksudnya bukan ada bagi kat tabung haji je ke? Ke ada buka untuk swasta? Bukan, Aku dia tak faham sangat. satu negeri. Satu negara. Satu negara, okey. Contoh Malaysia, sekian. Sebab tu zaman Najib, tiap-tiap tahun. Ni bukan nak macam politik lah kan. Bukan Najib lah. BN ni, okey. Tapi tiap-tiap tahun, kota haji kita naik. Makin bertambah. Tapi bertambah. kita punya tabung haji gempak lah. Negara luar pun tengok respect lah kita. Betul. Sebab Dia orang kata kita punya Sistem. Pengurusan dia bagus. kita punya jemaah memang yang paling bagus lah. lepas tu kita cara je. simpanan daripada kecil. Ya, lepas tu kita invest. Tabung haji dia invest guna duit tu. Betul. Macam kalau kita punya kawan jiran kita tu, Betul. bawa mancing. Maksudnya tak faham. Pergi Mekah bawa mancing. Sebab apa tak faham? Dia nak mancing batu Hajar Aswad. Sedih dah. Bodoh betul dia bawa mancing gila kena tangkap. Oh, kat airport. Tapi Mungkin dia memang dia pelik lah. Bawa joran bai. Nak strike Toman kat kolam Zam-Zam kot. Ya aku tengok tu Bi, yang rombongan pakai bunga kat kepala. Lepas tu semua pendek-pendek je. Ya, kalau kau tengok Aman, rombongan tu dekat negara sebelah ni kelakar-kelakar tu Man. Dia kalau pakai bunga tu mungkin lah sebagai tanda lah, senang cari. Tapi Meriah. bawa mancing tolong. Dia memang pelik-pelik tu Bi. Dia nak mancing apa siapa padang pasir? Yang dekat sana diorang ada provide loan tau untuk pergi haji sana. Aku Kat nak cerita Indonesia? lah. Sebentar. Dia main sebut petik-petik. Kau bodoh lah. Oh ada loan Aku dengar cerita. Dekat sana ada sediakan loan untuk pergi haji. Aku Tapi tak pasti bukan- betul ke tak. Maybe aku boleh wrong. Kalau kata contoh lah kalau kata loan. Kalau kata loan kan. Bukan pergi haji tak boleh berhutang. Ke boleh? Kalau bank Islam okey lah. Aku Dia tak ada riba je okey. maksudnya kau nak kata sebelum pergi haji mesti orang settlekan hutang apa kan? Betul. Tu maksud kau kan? Habis kalau ada hutang rumah kau nak settle dulu baru pergi haji. Dia tak boleh hutang yang ada riba Bi. Hutang sekarang untuk lari riba tu. Ada hutang yang tak ada riba tapi kau bayar. Okey, ni tak boleh cari riba. daripada Okey, kita dengar berita. daripada mana tadi ya? Alah pantat buat lepas. Okay. Ni daripada Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan lah. Mufti. Dia kata oleh itu bagi siapa yang tidak berkemampuan maka gugurlah kefaduan haji ke atasnya disebabkan kekurangannya. Bermakna kalau kita berhutang kita belum mampu. Tapi kau mampu berhutang, Bi. Berhutang nenek kau pun mampu lah. Dia boleh jadi macam kau anggap melancong boleh lah melancong. Kau buat haji lah. Macam Umrah aku nak pergi Mekah. Baik you umrah. Kira umrah lah macam tu. Dia melawat je lah. Dia tak buat haji lah. Dah kalau tak pergi time haji. Dia tak sarut. Kita bukan pakar dalam bidang tu Tapi lah. kalau ada mungkin ustaz-ustaz yang tengok ni mungkin boleh komen apa hukum kita berhutang duit hutang kita guna duit hutang kat bank tu untuk pergi haji.
Betul. Dia sebenarnya tak payah pergi. Kalau kau nak pergi terpaksa berhutang, maksudnya kau tak dipanggil lagi. Kau belum mampu dia kan. Berjadi lah. Tapi ada kes mana orang buat loan hantar mak bapak dia pergi. Ya, tu aku nak cakap satu lagi. Kalau Anak buat loan untuk bapak pergi haji. itu Itu urusan macam anak lah. Mak Ah, bapak aku rasa tak ada masalah. Kau jangan beritahu mak bapak kau. Yelah, kalau bagi tahu memang tak bagi. Ya. Aiman hutang ni hantar ayah pergi. Cakap Aiman ada duit ni, pergi je. Boleh. Kali buat under Ion mati. Tahu debt collector kau. Interest gila. Wah, tu kena scam lah. Bapak tak dapat pergi haji. Ni lagi goyak. Oi, koyak. Ibu bawa pergi ni Brunei. Ingat nah buat loan kan bagi ibu ayah pergi haji sampai Brunei. Nak buat apa saya kat sana? Kena scam. Lepas tu tak ada tiket balik. Ya, Bergenang apa bapak ada kau. doh kes macam tu. Ya. Orang tua kena. Dia tak tahu flight tu gimana. Try Agak ada raya. Tapi topik haji ni kita kena ulas Serius juga. Sebab kita nak dekat raya haji dah ni. Aku pun pergi. Alhamdulillah. Dah pergi kursus lah. Aku kan tahun ni lah. Kau tak tahu lagi Kau bila. target kau bila man? Aku tak ada target lah. Aku kalau boleh 35 aku nak pergi. Aku tak nak pergi time tua man. Barai aku. Memang tak nak tentu. Tapi aku tak ada target. Kalau Tuhan bagi rezeki banyak aku nak pergi tu je. Ya, aku ada duit aku terus pergi. Tapi topik duit ni pun aku macam tak ada jawapan sampai sekarang. Aku dah pernah tanya sebelum ni kan. Kalau kau ada duit 30,000, Alah, malah aku borak macam tu. mana lagi yang penting? Pergi haji ke buat beli rumah? Ikut kau lah man. Kau nak benda- pergi mana kau punya suka lah. Benda tu tak ada jawapan. Itulah kau. Kalau kau berhutang. Ini beli bukan hutang. Contoh kau beli kau ada duit. Rumah tak ada apa. Okay. Kau pergi haji guna duit tu. Tapi kau kena tahu kau punya nafkah bini kau tu tempat Ya. tinggal. Dia dah ada rumah sewa apa? Mau sewa apa? Kau sewa. Tempat tinggal dan kemah pun boleh. Ya, Ikut betul kau. tempat Kalau tinggal. macam tu kau pergilah. Kau pergilah haji. Kau pergilah man. Kau pergi je lah. Banyak bunyi pula. Bunyi. Benda tu aku tak tahu jawapan dia apa. Tapi masing-masing punya Alah jawapan kat lah. Tak payah pergi haji, pergi umrah lah. Umrah tak wajib dong. Umrah ni kau tak silap aku, umrah ni kira macam kau menziarah. Haji Ziarah kecil. Tapi dalam rukun Islam haji tu ada. Umrah tak kata. Tak pandai Tapi kau. mungkin banyak sebab dan musabab yang menyebabkan kegugurannya kefarduan atas Yelah. kita. Jadi mungkin itu kena tanya orang lebih arif lah. Sebab dia pun bawa dalam rukun Islam tu dia antara nombor apa? Haji nombor The apa? last. Last eh? Last. Last. Dia tak tahu. Agama Aku dia ingat terang. dia try gua. Aku lupa susunan dia. Haji bagi Okey, yang kita berkemampuan. bincang balik. Okey, pertama apa rukun Islam? Apa? Apa kau ni mengucap dua kali syahadah. Baik, betul. Rasulullah. Aduh. Solat 5 waktu. Betul. Lepas tu Puasa. berpuasa bulan Ramadan. Menunaikan haji bagi berkemampuan. Zakat. Zakat dulu Zakat. Zakat lah ke apa? Zakat Zakat dulu. dulu. Lepas tu haji bagi berkemampuan. Okey, faham. Itulah dia. Aduh. Apa Islam apa? Aku respect kalau kau power lah. Rukun iman apa? Nantilah kita bincang. Tapi betul lah. Aku memang nak sangat pergi haji. Bukan Tinggi Rasul nak kitab. Malaikat. Ini nampak kebodohan. Jangan tunjuk kebodohan. Tak dia kalau lupa dua. Dia ingat tapi kena refresh balik lah. Macam tu lah. So korang ada tak tahun ni yang pergi haji? Siapa? Korang ada tak tahun ni ada nak Benda saya kau. Aku rumah pun sewa lagi. Kan aku tanya viewer sebenarnya. So korang ada tak seorang nak pergi haji? Cuba cerita sikit malam. Ataupun yang pernah pergi haji yang pernah kan. pergi haji Tak pun lah. Mekah. Macam ni lah. Contoh ada viewers aku. Dia viewers man tengok kita. Dia viewers yang kaya man. Wow. Tiba-tiba dia cakap, jom lah. Aku bawa korang pergi haji. Kau nak pergi tak? Weh, nak Shiban. Memang nak Sebab gila. man, kadang Tuhan nak panggil kau. Dia macam-macam cara man. Betul. Tak semestinya guna duit kau. Pergi umrah pun nak tu. Tiba-tiba aku minat nak kau. Kelakor! Dia ikut aku pergi Mekah jom. Aku on tu Kau man. tak tahu kalau ada macam tu. Lepas dia, ada man. Ada. Kita tak tahu kan orang jenis Ada kaya. lah, Mai. Jenis kaya jenis tak kisah duit punya kan. Tapi kalau dekat Indonesia banyak kes macam tu. Banyak lah. Oh, yang jenis orang kaya dia minat artis, dia bawa artis, dia beli rumah untuk artis, gempak tu. Kalau ada rezeki tu memang takkan tolak. Ada, mesti ada punya kan. Walaupun sakit tak larat aku tetap nak pergi. Pergi man. Mati kat sana pun tak apa lah. Aku boleh tolak kau tak salah. Janganlah mati kat sana. Kau dah menyusahkan kita orang pula. Dah macam tertera lah kita orang turun nangis. Tapi aman, happy-happy lah balik kan. So pada kawan-kawan nak cari madu Nak jawab asli. apa ke bini ni? Itulah. Nanti bini dia tuduh kita pukul dia kat sana. Dah tu. Jadi pada kawan-kawan yang nak cari madu asli yang tulen, yang murah, bolehlah beli kat Dima Hand Shop. Link ada kat bawah. Di Mahan Shop, murah bye.
Kita dah cakap baca yang tu. Tak, kita tapi belum habis. Tapi belum habis lah. Kau bayangkan kalau kau pergi umrah. Kau bayangkan Man, kau pergi umrah. Okay. Tiba-tiba kau lupa bawa madu macam mana Man? Oi, susah tu. So ada kawan-kawan nak cari madu asli yang murah boleh dah beli kat Dimain Madu Shop. kat Mekah mahal. So Link korang ada kat boleh bawah. So korang boleh follow TikTok dorang di .ar @legacy. Dan sekiranya kalau kami bertiga ada terkasar bahasa, tersalah bicara, harap dimaafkan. Itu saja daripada kita orang. Jumpa di next episode. Tiada modal. Tak biasa bos, tak biasa.